Patih wahai Raja Babajang. Patih adalah Datuk Khalid. Disuruh Raja Nan Panjang datang kemari. Membawa iris di jerana serta pinang selengkapnya. Oh, Datuk Khalid yang kemuliaan. Terangkan sejelas-jelasnya apa maksud datang kemari. Apa perkabaran ingin dirundingi. Agar senang di dalam hati, tenteram dalam pikiran. Begini tuanku. Sebabnya Patih datang kemari ini adalah untuk meminang Sabah yang halus. Bagi dijodohkan dengan Raja Nan Panjang. Kerana Sabah yang halus tidak punya pakcik lagi, maka pada tuanku lah rundingan akan selesai. Jika begitulah kata Datuk, silalah Datuk menunggu dahulu. Kata sendiri better berlaki, kata bersama better melapakati. Muafakat bersama bondanya sabar. Jika kain putih hendak dipakai, biarlah dilebihkan perguntingan. Asalkan maksudnya boleh sampai, lama atau lambat, Patih rakikan. Wahai adinda Sultan Kalibai, Bunda bagi diri Sabah yang halus. Kanda, Ada yang terfikirkan bagi diri Kanda itu tentang diri Sabah yang halus. Sudah dewasa dia ini, bertambah cantik pula nampaknya. Kawan yang sebaya dengannya, semua sudah punya anak. Adinda, jika kita carikan jodoh baginya, bagaimana pula pendapat adinda? apakah sudah ada junjungan yang nampak oleh Kanda? Katakanlah pada adinda. Yang nampak adalah Raja Nan Panjang menjadi raja di Baik Bumi. Orang kaya dan sakti pula. Oh ya, Datuk Khalid tadi telah datang membawa sirih selengkap. Raja Nan Panjang, kata Kanda. Iyalah, kawan selapis ketiduran ketika kami masih kecil-kecil. Akan halnya Raja Nan Panjang. Dialah yang berada di hatinya. Dialah yang bertumpan di matanya. Kanda, isterinya ramai sekali seorang. Seluruh penduduk
raja. Biarlah menantu adiknya ni orang yang tak berbangsa. Jika begitu kata dia, bahawalah tanda akan maksudnya. Katakanlah pada Tok Khalid bahawa apa yang diinginkannya tidak akan diberi. Tetapi hati-hati kanda berunding. Pandai-pandailah kanda mengaturkan bicara. Ingat, jangan sampai bersinggung oleh hati orang. Bapak hatinya ni elok-elok, jika tak dia orang kampung, dikatanya kita ni memilih-milih. Janganlah sekanda gundah gulana. Perkara sekanda ini akan menjadi rahsia. Beginilah Datuk Khalid. Anak orang di kebun tembakau hendak pergi ke Panyalangan. Kata Datuk, inginkan ikan, umpan dibawa tidak sepadan. Anak orang di Kubang Baralik hendak pergi ke Tabik Patah. Bukannya better orang memilih. Kenapa umpan tidak bergetar? Anak orang di Tabik Patah hendak pergi ke Tanjung Alam. Memang umpan tidak bergetar. Patik ketembak dengan sumpitan. Amboi Datuk. Anak orang di Tanjung Alam hendak pergi ke Bukit Berapi. Dah tembak dengan sumpitan, burung membumbung tak kata. Bagaimana lagi? Tuanku, jangan diduga tuanku. Duduk padanya. Ini jawapan daripada saya. Anak orang di Bukit Berapit hendak pergi ke Pulau Ketam. Burung membumbung ke atas langit, patik lepaskan asap hitam. Di sanalah burung patik dapat. Datuk. Itu belum tentu lagi, Datuk. Anak orang di Pulau Ketam hendak pergi ke Tanjung Bau. Dapat lepaskan asap hitam, burung menetam dalam laut. Bagaimana lagi akan laku? Burung menyelam di situ.
pulau tu Pasir. Suruh minta orang masuk ke laut. Pasir tebakkan dada sikit. Di sanalah burung Pasir dapatkan. Jangan tenang, kau yakin tu. Oh. Anak orang di pulau Masing hendak pergi ke Bangka Belu. Dapat tembakan jalan sikit. Burung menyuruh ke Gua Batu. Dan di sana burung makan yang hilang satu. Dan burung hilang. Tuanku, tuanku. Tuanku dah lupa. Burung tidak hilang lagi, tuanku. Dengar pula jawapan daripada Pasir. Anak orang di Bangka Hulu hendak pergi ke Sungai Lembing. Burung menyuruh ke Gua Batu. Pasir taburkan tuba sampai pening. Di sanalah burung Pasir dapatkan. Pasir tangkap. Pasir bawa pulang. Nun ke rumah Raja dan Panjang. Maka hati Pasir merasa tenang dan terus tenang. Jatuh. Pandai sungguh Datuk berhasrah. Begini sajalah Datuk. Yang jelas permintaan dari Datuk itu tidak dapat dan sepenuhnya. Akanlah yang mencapai dan alun dia masih lagi kecil, muda dan masih lagi mesra. Umurnya baru sampai baru dan dalam ini pula baru sampai undang. Jadi sekarang begini sajalah Datuk. Kembalilah Datuk pulang. Katakan kepada Raja dan Panjang bahawa keinginannya tidak dapat berjalan. Kalau begitulah katanya tuanku, tidak kenallah dalam hati Pasir, tidak terseramlah dalam pikiran. Begini sajalah tuanku. Adalah lebih elok jikalau tuanku sendiri yang bertemu dengan Raja nak Panjang. Nun di ladang pertabunan, Rizka duduk berbilik tiga. Di sana nanti gantengkan disebutkan. Di sana nanti yang akan disebutkan. Kurang lebar telapak tangan dengan tampah dan cerahkan. Walaupun badan digerak kapan, saya tetap takut dengan Raja Babanjang. Apakah Pasir, wahai Raja Babanjang? Tak usahlah Pasir pula yang menanggung hutang daripada dunia sampai akhirat. Begini sajalah tuanku. Izinkan Pasir dan doakan agar selamat kembali pulang. Di
telah tuanku titahkan telah selamat mati jalani. Nun ke tanah Panantarok, ke rumah Raja Babanjang, membawa sirih bicerana serta pinang terungkapnya. Bagus, Datuk Khalid, bagus. Namun tuanku, apa yang hendak dikatakan lagi? Adat sudah kita isi, lembaga sudah pun kita ikuti. Akan tetapi tuanku, apa yang telah kita harapkan tidaklah diberi oleh Raja Babanjang. Ulanglah maklum pada tuanku. Apa dia tak kenal siapa Beta? Beta adalah Raja Nan Panjang, paling berkuasa di payah subuh. Pantang permintaan Beta tak ditunaikan. Datuk Khalid, pergi panggil pendekar berdua. Harus datang dengan segera. Apa yang Datuk Khalid tunggu lagi? Segera berangkat pergi! Pendekar berang hitam dan pendekar setengah berantai segera sampai. Siap! Hitam bukan hitam. Rangkai belum jadi rangkai. Hamba gelar keluar hitam. Dan hamba pula. Tengok rangkai. Ya, Datuk. Apa Halnya Datuk Khalid ingin berjumpa dengan hamba. berdua? Bagi ni pendekar. Adakah kau perlu pendekar berdua laksanakan untuk Raja Nan Panjang? Tugas apa tu Datuk? Dan itu tidaklah hamba ketahu. Jadi, janganlah kita melengahkan masa kerana Raja Nan Panjang sedang menunggu. Bila Datuk? Apakah patih wahai Raja Nan Panjang? Apa yang telah Tuanku amanahkan telah selamat bagi jalani. Di sini kami bawakan kedua pendekar. Ampun Tuanku. Datuk Khalid. Bagus Datuk Khalid. Datuk Khalid boleh pergi. Ampun Sang Patih, Tuanku beribu kali ampun. Patih dengar, Tuanku Raja Nan Panjang menunggang pertolongan Patih pendekar yang dua. Sebab, betul. Mendengar saja panggilan dari Tuanku. Bergegas Patih berdua di atas kembali. Berderau darah dalam tubuh. Mentak dalam tubuh. Lemah segala kesekian. Putus saja kepada kedua. Gelodok dan gelodok. Kalian berdua jangan main-main. Raja Beta menyuruh Datuk Khalid memanggil kalian berdua kemari. Beta akan menemui Raja Babanjang. Nun di ladang setahunan. Di sawah berpiring-piring kecil. Disikan duduk berpiring tiga. Pendekar berang hitam.
Mereka singa berantai. Asyik tunggu. Kiranya timbul barang silam sisir. Kalian berdua akan membantu kita nanti. Jika demikian kisah tuanku, kami berdua maklum makan satu. Tapi bak kata orang tuanku, siap kerja pasti ada imbalannya. Jadi payah kalau tu ni hubungan. Pula maklumlah apa akan laku. Mereka berancam. Mereka singa berantai. Asyik tunggu. Belum pun kalian berdua menyebut, mereka sudah faham akan maksud kalian. Yes! Belum saja sudah minta upah! Bunuh! Ekornya panjang je dia. Dibuat dari ketan telur. Membumbung di atas langit. Pada galah di gelanggang. Ayanda, Ya, Raja.
Anak dia mau pergi bermain. Silakan anda yang ada. Anak dia maksudnya anak. Main layang-layang anak dia maksudkan. Ya, ya. Lebih daripada itu pun yang dia inginkan. Namun pun demikian, jagalah diri baik-baik. Elok-eloklah berteman. Untuk jangan cari. Bertemu. Pantang dielakkan. Baiklah yang ada. Anak anda akan ingat segala pesan ayah itu. Anak anda pergi dulu yang ada. Anak dia sabar. Kenapa anak dia selalu termenung? Sakit demam kenapa? Jika sakit, ayahanda akan carikan obat. Demam, ayahanda akan usahakan penawarnya. Ayahanda, tersebab sabar bermenung, sabar bermimpi malam kali. Ayam Kinantanlah sudah mati. Kerbau bersara sudah hilang. Tuyul sirihlah sudah rebah. Lumbung matilah terbakar, ayahanda. Anak dia sabar dan sabar. Janganlah itu yang anak dia risaukan. Itu bukanlah bermaksud buruk. Pada fikiran ayahnya, mimpi baik itu. Dengar sini ayahnya. Ayam Kinantan rasa dah mati. Tak boleh maksudnya akan dikenal orang. Kerbau besar rasa dah hilang. Tak boleh ternak akan berkembang. Junjungan sirih rasa dah rebah. Tak boleh semuanya akan menjadi subur. Dan lumbung padi rasa terbakar. Tak boleh tuanya kualiti akan berlipatkan ganda. Ayahanda, ayah menyuruh kata sabar, terpeluk kata ayahanda. Mimpi buruk kata sabar, mimpi baik kata ayahanda. Ananda, percayalah kata-kata ayahanda ni. Ananda, ayah hendak pergi ke pekan. Kata orang pekan dia ramai. Dan berikan ayahanda keinginan untuk pergi ke sana. Dan sirih dan terbakar. Ayahanda, sabar tebang takkan tertebang. Bak menebang pokok sampi. Sabar halang takkan terhalang, ayahanda. Tak menghalang air yang mengalir. Namun, sabar akan izinkan juga dengan tiba akhirnya. Sebelum ayahanda pergi dengarkan pesan saya. Silakan. Ananda, kita hidup di rangkum kata. Kata terbagi 4 perkara. Pertama, kata mendaki. Kedua, kata mendatar. Ketiga, kata menurun. Dan keempat, kata menarik. Akan halnya kata mendaki, budi bicara pada orang tua. Akan halnya kata mendatar, budi bicara sama sebaya. Akan halnya kata menurun, budi bicara pada kanak-kanak. Dan akan halnya kata melirik, tahu dengan tepat. Ananda, Ya, ayahanda. jika kata terbagi 4 perkara, demikian juga terbagi kepada 4. Pertama, gadis layang-layang. Kedua, gadis lalat hijau. Ketiga, gadis ayam Kinantan. Dan keempat, gadis punya wanita. Akan halnya gadis layang-layang selagi angin berhembus kencang amboi. Anggun, lengkuk dan goyang. Tak sedar benang habis di gulungan. Jangan dipakai sifat sedemikian gadis celaka itu namanya. Akan halnya gadis lalat hijau. Bersia-sia ke hilir. Bersia-sia ke hulu. Ke hilir tak tahu nak ambil apa. Ke hulu pula tak tahu nak jemput apa. Jangan dipakai sifat sedemikian gadis celaka. Akan halnya gadis ayam Kinantan. Baru saja hari yang dah dibuka pintu ganda.
terus melompat keluar, kokokannya membahayakan. Tapi tak sedar bukan sedang mencintai. Jangan dipakai. Akan hal negatif punya warisan anaknya. Hari-hari menyulam dan berdiam. Jika kehidupan himbauan ayah, jika kehidupan himbauan ibu, kehidupan jelas nak jemput apa. Kemudian pula jelas nak jemput apa. Itulah sifat yang wajib anak cepat. Baiklah, jika begitulah kata ayahnya, segala pesan dan amanah ayahnya tidak akan sampai dilupakan. Bagus, Bunda. Bagus. Anaknya, sekiranya ayah nanti tak pulang, carilah ayah di payah hidup. Mintalah keris dan senapang pada ibumu, keris keramat dan sakti. Jejaknya ditukar, musuhnya kan mati. Kini tinggallah anaknya sendiri. Ayah tidak berapa.